Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia. Di ujung-ujung Ramadan ni, saya ingat nak jagalah pertuturan, bahasa dan sebagainya. Namun, ada yang duk meminta-minta. Jadi, pagi-pagi ni, saya lepas exercise apa semua ni, saya pun melihatlah satu video ni kan. Ada seorang lelaki yang menawarkan diri untuk menjadi Menteri Besar Negeri Kedah. Jadi, tengok dululah video ni. Saya mai ni daripada perut Datuk Seri Anwar sebagai Presiden Parti. Saya nak membantu negeri Kedah. Kalaulah ada orang baru yang boleh untuk menjaga kepentingan rakyat, takkan tak boleh. Saudara dan sedari, saya nak bagi tahu. Dalam sejarah pentadbiran kerajaan negeri Kedah ni, semua menteri besar yang ada adalah orang Melayu. Belum ada lagi lah menteri besar daripada Bangla ataupun Rohingya. Jadi, saya rasalah dengan keadaan yang macam dalam video tadi tu, yang menawarkan diri tu, lebih baiklah rakyat negeri Kedah mengekalkan menteri besar yang ada sekarang ini, iaitu Datuk Seri Sanusi Mat Noor, berbanding kita nak pergi ganti pula dengan Bangla ataupun Rohingya. Dan nombor duanya, menteri besar ni dia perlu kerja siang dan malam. Kalau yang macam dalam video tadi tu, malam sukar juga. Nanti orang duk cari tak jumpa. Jadi dia pun nak kena pakai lampu. So, nanti orang kata hantu pula kan bila berjalan kat tempat gelap nampak lampu atas kepala. Nak bagi orang nampak. Jadi, saya rasa kalau hak tawarkan diri tadi tu, tak payahlah. Carilah orang lain lah. So, kepada parti Pakatan Harapan ni, bolehlah kan, senaraikan supaya rakyat negeri Kedah ni boleh mempertimbangkan lah. Macam yang tadi tu, reject lah. So, buat sementara ni, kita perlu mengukuhkan dan mengekalkan menteri besar sedia ada. Jadi, sebab dia adalah seorang yang bekerja dan dia adalah seorang yang menyantuni rakyat negeri Kedah. Dan yang pentingnya dia seorang Melayu, bukan Bangla atau Rohingya.